Pedasnya. Memang pedas neraka guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Okey, hari ini aku terasa nak makan Texas Chicken dan aku dimaklumkan bahawa Texas Chicken ada keluarkan satu produk baru, iaitu ayam yang dikatakan lagi pedas daripada ayam yang sebelum ni, ayam 8 bersaudara dan sebagainya tu. Ni adalah Spicier Chicken. Dan hari ni aku beli set, iaitu 2 ketul ayam. Aku dapat ini mashed potato, korang boleh pilih coleslaw, mashed potato ataupun dia punya fries, bersama dengan air, iaitu hari ni aku pilih air grape. Dalam ni ada satu honey butter cookies, dan juga hari ni aku ada beli satu lagi, iaitu spicy Korean rice. Aku rasa macam hari ni nak makan pedas lagi lah. Aku nak sulamkan semua kepedasan ni dengan Maggi pedas gila 2 kali. Wow. Jom, kita tuang air dulu guys. Kita minum dulu air dia. Aku rasa macam air ni memanggil-manggil tak aku minumnya. Ayam ada bridge. Okey. Kita makan mashed potato dulu. Bismillah. Bismillah. Spicy Korean rice. Dia agak pedas juga guys. Dia ada rasa masam-masam sebab aku dah nampak ni ada tomato, dan rasa pedas, dia ada rasa masin, manis. Nampak tu, tomato dan ayam ni. Nasi ni boleh tahan pedas juga guys. Tapi apapun, aku nak try dia punya ayam ni. Wow, nampak dia. Dia lebih kurang warna macam ayam KFC tu. KFC. Tapi dia agak gelap lagi. Dia katakan ini adalah spicier. So kita nak rasa macam mana. Bismillah. Rasa dia sedap. Tapi aku belum jumpa lagi mana spicy dia. Tapi ayam dia besar guys. Pada aku, antara 8 lada bersaudara tu, dia memang different taste. Yang ni memang dia ke arah macam ayam goreng spicy, tapi dia tidak sepedas McD. Rasa dia sedap, boleh tahan. Kita rasa dia punya honey butter cookies ni.
Memandangkan ayam dia tak berapa pedas, kita makan dengan Maggi pedas gila 2 kali ni. Sebenarnya aku seram nak makan Maggi pedas gila 2 kali ni. Sebab kepedasan dia tu memang aku rasa antara ghost pepper dengan samyang, dia ni terletak di tengah-tengah. Ghost pepper tu nombor 1, Maggi pedas gila, dan juga yang ketiga ni baru samyang. Bismillah. Dia terus attack, kau boleh tekak kau punya mulut sekali, Ghost. Nak maybe aku terus merah. Sambil tu kita makan ayam dia, biar terasa pedas tu. Dah berair mata aku. Power gila ni. Wah. Seketul lagi, guys. Pedasnya. Memang pedas neraka, guys. Kau tengok bibir aku. Merah dah. Tebal. Kita habiskan ayam dia. Peluh mencurah, guys. Bismillah. Okay, aku rasa cukuplah video kita pada kali ini. Ayam Texas Chicken spicier tu sebenarnya memang tak pedas, tapi rasa dia sedap. Aku kepedasan ni sebab Maggi pedas gila 2 times tu. Wow, gila. Sekarang masih lagi panas korong-korong aku ni. Pedas dia memang membakar, guys. Tapi untuk spicy Korean rice tadi memang sedap. Dia pedas, dia ada masin, dia ada manis, dia ada rasa masam-masam tu sebab dia ada tomato. Tak rugi, guys. Okey, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong tekan subscribe, tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Kalau korang suka dengan video ni, korang klik like, komen dan share. Okey, sampai berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.